Tak ni tak geran-geran apa persijilan betul tak? Tu ada Dok Vita dengan Jerry. Dia pun tengok bagi. Mara ada bantu apa ni? Mara bantu kami dari segi coaching 6 bulan. Dan sekarang ni untuk event-event banyak kami event. Ni brand ni lagi ni? Ya, brand sendiri. Tak ni tak geran-geran apa persijilan betul tak? Tu ada Dok Vita dengan Jerry. Dia pun tengok bagi. Apa main kedai saya tu? Ya kan dia pun tengok bagi. Kalau dia pun tengok bagi kena abang dia. Abang tak apa. Okey, terima kasih. Untuk hari ini sempena walkabout daripada Ketua Pengarah Mara, saya lah tu. Ke Penang Showcase, Mamu telah bermurah hati untuk bagi 100. Ni ada produk dia kulcha. Dia tak bagilah apa ni nasi daun pisang tu. Dia bagi kulcha ni. Kulcha ni percuma untuk 100 orang yang pertama. Taklah asal mana? Dah KL. Tak sikit. Orang Penang lah tapi. Tapi duduk KL lah. Bujur dengan saya tak payah cakap KL. Saya pun orang utara. Tu dia duduk ketang tadi tu. Dia ingat dengan saya kena cakap Penang. Tak payah. Kalau saya pakai cincin ni, nanti mereka pun main ayam. So saya jampi. Jadi perawat pula. Okey, tak apalah. Tahniah. Masuk ke Okey. Ni first time masuk Penang Showcase apa? Kali kedua. Kali kedua. Tahun lepas ada kan? Lah ni daripada tahun lepas dengan tahun ni perniagaan makin meningkat ke? Makin meningkat. Meningkat itu yang saya nak dengar kan. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Dapat loan. Mara bagi loan macam mana? Mara bagi loan macam mana? 150 cukup 150. Cukup. Tak ikut minta kali. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh. Tapi bayar kena okey ah. Ya, bayar okey. Berapa tahun dah buat loan? Baru je yang tu baru dapat. Baru ah. Dah mula bayar ah. Mula bayar. Bayar elok lah kita boleh bagi lagi. Kan? Assalamualaikum. Ni jual ayam apa? Ni ais tingkap. Ais tingkap lah. Ais tingkap? Ais tingkap awak dah buat tingkap tu, so aku tingkap. Dulu kedai dia macam tu. Dulu dia kedai dia macam tu, ais tingkap. Dah saya doa lah. Ini yang jadi dalam ni ada biji selasi, ikan hanggur, kemas mangkuk, kelapa semua. Ada dalam ni semua. Tak anjau ya. Dia punya flavor tu sarbat, akak sarbat. Ini 3 kali lah umum. Mamu daun pisang ni kalau kat Penang ni, kalau di Malaysia ni ada satu saja mamu daun pisang. Saya pun dah pergi makan 2-3 kali. Memang sur lah orang kata. Memang sur. Orang Penang kata sur. Jadi ambil gambar ni Penang Showcase. Terima kasih my support Penang Showcase. Jumaat saya doa bisnes. Ya. Okey.